Basically action, horror, komedi, atau kat Malaysia terrempit ke kan, this genre banyak laku lah. Sebabnya aku rasa globally pun sebenarnya memang lumrah manusia satu dunia pun, kebanyakan di luar negara pun yang laku pun action ataupun horror. So aku rasa kat Malaysia tak ada apa beza dia, cuma mungkin bila ada sesuatu yang baru itu susah untuk diterima sebab kita kurang ada filem-filem yang bercorak lain ataupun bercorak yang tidak mainstream lah. Aku rasa sebenarnya solusi dia, kita harus memperbanyakkan lagi genre yang bukan daripada genre mainstream untuk semua genre ni diterima ramai lah. Sebab of course penonton nak tengok wayang, dia kena naik kereta, kena parking, kena bayar tiket, kena beratur semua. Diorang akan fikir 2-3 kali ya, berbaloi ke aku nak beli tiket ni kan, takut risiko dia tinggi. So kalau diorang dah biasa dengan filem bercorak drama sebenarnya bagus di Malaysia, then filem bercorak drama boleh laku. Tapi so far sekarang ni rakyat Malaysia mempercayai filem aksi dan horror jugalah. Tapi sekarang ni action is in demand. Aku rasa bukan semua orang suka buat cerita action dan bukan semua orang suka buat cerita horror. Lain-lain pengarah ada favourite genre dia, dan kalau disebabkan satu genre tu susah nak laku, then kita rugilah. Kemungkinan ada director yang sangat bagus, yang sangat hebat, yang boleh buat satu cerita drama, tapi disebabkan producer cakap data dia mengatakan filem drama ni tak laku lah, dia tak dapat buat. Padahal ada kemungkinan mungkin bila dia buat kita boleh pergi ke Oscar, mungkin kita tak tahu. So aku rasa lebih baik kita meraihkan semua jenis filem. Ada pengarah yang suka one genre only, ada pengarah yang suka multiple variety of genre, tapi dua-dua jalan tak salah. Macam aku suka try genre-genre baru, basically sebenarnya untuk belajar, pasal aku rasa filmmaking ni adalah satu bidang yang kau akan banyak belajar benda baru, especially bila kau buat genre baru. Aku suka lah benda tu. Aku suka keep on learning on filmmaking. Genre apa yang paling susah di Malaysia? Aku rasa science fiction, which is sebenarnya dulu ada filem sci-fi yang laku, which is XX-Ray 1, XX-Ray 2 zaman tahun 1998 ke 99. But somehow after that ada satu Cicak Man pun was popular, tapi dia turun naik. Dia susah untuk jadikan sebagai mainstream punya genre lah. Aku rasa masalah dia bukan sebenarnya sebab orang tak nak tengok ataupun filem tu tak bagus ke. Aku rasa pasal kita bukan negara yang besar, kita negara yang kecil, dan filmmaker Malaysia pun somehow sebenarnya tak berapa ramai sangat. Kalau kita ramaikan lagi dan kita raikan filmmaker, kemungkinan kita akan dapat banyak yang bagus. Contoh macam di South Korea, kalau ikut saiz negara dia, aku rasa dengan Malaysia lebih kurang je. Mungkin penduduk dia ada banyak sikit, tapi diorang ada banyak filmmaker. Aku rasa education diorang pupuk untuk filmmakers South Korea ni, ekosistem yang kerajaan diorang buat satu benda yang membuatkan negara diorang ada filmmakers yang bagus dan ramai. Genre yang paling selamat di Malaysia, ini personal opinion lah, aku rasa action dan horror, not even comedy. Cinta sekarang ni dah masuk gaung. Genre cinta somehow kat Malaysia filem macam sangat susah untuk laku, tapi ada yang laku, tapi somehow jarang. Satu contoh yang aku boleh bagi yang aku sangat suka is Imaginor. Dia sci-fi sikit dan dia juga ada cerita cinta, dan cerita tu berjaya box office, tak silap aku lebih 6 juta ringgit. Benda tu bagi aku special sebab sebenarnya jarang berlaku. Bila dia berlaku, dia memberi sinar harapan kepada ramai filmmakers untuk explore genre-genre yang orang kata risiko tinggi. Ya, conceptually memang aku rasa Imaginor satu filem yang high risk, tetapi aku rasa sebab Nik Amir dia, aku rasa dikenal audience dia, dan pengarahan dia aku rasa diterima oleh audience dia, dan aku rasa Nik Amir dia pandai memahami balance di antara terlalu sci-fi tapi dia balancekan balik, dan dia buat cerita tu sangat-sangat difahami dan disenangi.